AI Podcast. Selamat datang ke kupasan sumber untuk anda. Pernah terfikir tak dalam dunia teknologi ni, banyak betul syarikat gegasi yang hilang macam tu je. Macam Yahoo, MySpace, BlackBerry pun ada kan? Dah jadi macam fosil digital. Betul tu. Macam tapak perkuburan teknologi pun ada. Kan? Tapi Google ni, macam mana dia boleh bertahan lama? Dah lebih 27 tahun sejak 1998, siap makin besar lagi. Apa rahsia dia agaknya? Itu soalan memang menarik. Kalau tengok sumber-sumber kita ni, nampaknya bukan satu benda je lah. Dia macam gabungan banyak faktor strategik yang buat Google ni lain sikit. Jom kita cuba rungkai satu-satu. Okey, Chun. Jadi, misi kita untuk anda hari ni, kita nak bongkar apa benda penting yang buat Google ni bukan setakat hidup, tapi terus relevan. Kita tengok dari enjin carian dia, inovasi, duet, sampai ke cara diorang urus syarikat. Kita mula dengan asas dia, carian tu, PageRank tu. Apa yang special sangat pasal dia dulu? Okey, PageRank. Masa Page dengan Brin perkenalkan tahun 98 tu, dia bukan macam enjin carian biasa yang tengok keyword je. Dia pandai sikit. Macam mana tu? Dia analisis pautan antara website. Idea dia, kalau banyak website lain link ke satu website ni, website tu mesti bagus atau kredibel. Macam sistem undi lah kiranya. Hasil carian dia jadi jauh lagi relevan masa tu. Oh, okey. Dan sebab dia bagus awal-awal ni, dia dapat macam kubu pertahanan atau moat lah. Sumber kita sebut Google pegang. Wow, 91.1% pasaran global sekarang. Jauh gila tinggal Bing. Ni sebab algoritma saja ke? Algoritma tu permulaan je. Tapi kubu tu makin kuat sebab kesan rangkaian. Lagi ramai orang guna Google, lagi banyak data dia dapat. Data carian kita tu lah. Ya, data tu dia guna balik untuk latih AI dia. Perbaiki algoritma, jadi hasil lagi bagus, lagi ramai orang suka guna. Susah pesaing nak lawan kitaran ni. Tengok je lah Yahoo bila dia serah enjin carian dia kat Microsoft dulu. Kan dah susah nak bangkit balik. Betul. Sampai perkataan Google tu dah jadi kata kerja biasa dah kan. Kita sebut Google je lah. Memang gila impak budaya dia. Duit iklan dari carian ni ada sebut sampai 307 bilion tahun ni. Mesti jadi minyak utama diorang kan? Tepat sekali. Duit tu memang enjin besar untuk diorang buat macam-macam benda lain. Sebab Google sekarang bukan pasal carian je lagi. Itulah. Dia dah ke mana-mana dah. Dia macam, sesumpah teknologi lah. Boleh berubah-ubah. Lepas carian, ada Gmail. Lepas tu Android yang, ubah terus dunia phone. Lepas tu, YouTube pula dia sapu. Sekarang fokus kat AI dengan Gemini. Kebolehan adaptasi ni memang kunci. Tak macam contohnya Nokia dulu kan? Terlalu sayang Symbian dia atau BlackBerry yang tak boleh tinggal keyboard dia tu. Google nampak lagi berani berubah Macam masa picai umum AI first tahun 2016 tu. Itu kira langkah berani ke masa tu? Pada 2016 tu, itu satu statement besar. Bukan setakat nak buat produk AI je tau. Tapi dia nak susun seluruh syarikat tu supaya fokus kat AI dengan machine learning. Pelaburan R&D diorang yang 45 bilion tahun ni dengan polisi macam 20% time dulu tu. Yang lahirkan Gmail dengan AdSense tu kan? Itu semua tunjuk budaya inovasi ni memang dah lama ada. Dan diorang pandai beli syarikat lain juga. Android tu $50 juta je dia beli. Gila lah kalau fikir balik sekarang. Memang macam curi lah kan harga tu. Lepas tu YouTube 1.65 bilion. DeepMind 500 juta untuk AI. Diorang ni memang pandai beli masa depan ke macam mana? Saya rasa gabungan. Dia pandai nampak apa yang penting untuk masa depan. Lepas tu, dia berani pertaruhkan duit. Android untuk mobile, YouTube untuk video, DeepMind untuk AI. Semua tu strategik. Tak macam gabungan AOL Time Warner dulu tu yang hancur tu? Jauh beza. Kekuatan duit Google ni, 318 bilion pendapatan tahun ni. Bukan setakat boleh beli syarikat je. Kalau ada projek gagal macam Stadia tu. Game streaming dia tu kan? Ya. Gagal pun tak apa sangat. Diorang boleh serap kerugian tu. Lepas tu boleh terus labur kat projek gila macam Waymo. Kereta pandu sendiri tu.
Duit banyak ni datang dari iklan je ke? Atau dah pelbagai? Dah makin pelbagai. Google Cloud pun dah untung sekarang. Tak macam MySpace dulu, harap iklan je banyak. Oh, okey. Lagi satu pasal ekosistem dia. Android, Chrome, Gmail, semua tu. Sumber kita panggil sangkar baldu, bunyi macam kita ni dikurung tapi sedap gitu. Haha, lebih kurang macam itulah. Sangkar baldu atau kos peralihan. Maksudnya, bila kita dah biasa guna semua servis Google ni, dia kan senang, semua bersambung. Jadi susah kita nak tukar ke platform lain. Memang pun dah selesa kan? Tapi dalam masa sama, data dari semua servis kita guna tu, dia pusing balik kat Google. Untuk apa? Untuk improve servis dia lagi dan untuk bagi iklan yang lagi tepat kat kita. Kitaran yang menguntungkan dia lah. Okey, jadi kita dah ada dominasi carian, pandai adaptasi dan inovasi, duit banyak, ekosistem melekit, apa lagi budaya syarikat dia. Budaya tu penting juga, terutama masa awal-awal. Dia tarik orang pandai-pandai kan. Lepas tu bagi ruang macam 20% time tu. Lagi satu, diorang macam tak takut nak gagal. Maksudnya? Maksudnya kalau ada produk tak menjadi macam Google Plus, Wave, Stadia tu, diorang berani hentikan je. Tak adalah nak simpan sebab sayang ke apa. Ini penting supaya boleh cepat cuba benda baru pula. Ni macam lawan kepada dilema Inovata tu kan? Syarikat yang takut nak kacau produk lama dia sendiri. Jadi Google ni macam sentiasa risau sikit, sentiasa tengok kiri kanan, takut ada pesaing baru datang. Tak macam Blockbuster dulu yang buat tak tahu je kat Netflix. Betul tu. Ada paranoia strategik sikit, baguslah tu. Jadi kalau nak rumuskan, kejayaan Google ni atas banyak tiang lah. Tapak carian yang kuat bagi duit, kebolehan luar biasa untuk ubah diri dan inovasi, termasuk beli syarikat lain, duit yang kukuh, ekosistem produk yang saling kunci pengguna, dan budaya yang berani cuba dan tak takut nak potong rugi. Memang gabungan yang power lah selama 27 tahun ni. Tapi kan ada satu soalan terakhir ni untuk anda fikirkan. Sekarang ni cabaran baru banyak datang. Isu anti-monopoli, pesaing AI macam OpenAI, XAI pun ada. Isu privacy lagi. Betul tu. Cabaran makin besar. Agak-agak kebolehan Google nak cipta semula diri ni cukup kuat tak untuk 25 tahun lagi? Atau ada risiko tak dia join geng Yahoo, MySpace kat kuburan digital tu nanti? Macam mana syarikat gergasi macam ni nak kekal rasa macam hari pertama tu lama-lama Sesuatu untuk kita fikirkan bersama.